Okay. Yo, Ish, tengah buat apa? tengok muka aku Kita tengok apa? Sekarang ni aku tengah buat final test lah. Final test. Final test. Masalah apa ni laptop ni? Okay. Customer mengadu masih datang. Masalah dia slow. Masa multitasking, buka tab yang banyak, buat kerja lah. Lepas tu, fan dia tak berjalan. Fan dia tak jalan. Ya. Berpunca dari Berpunca daripada terlampau banyak habur. terlampau banyak habur. Berapa lama dia tak buat cleaning ni kan? Oh, ini mungkin setahun dua lebih kurang macam tu lah. Jadi aku dah buat ini lah, dia punya fan yang habuk banyak tu. Lepas tu thermopage dia pun kering teruk lah, memang dah keras. So anggaran 1-2 tahun dah tak pernah buat clean. Lepas tu tambah RAM 8GB gerebuk. And sekarang ni jadi dah 12GB lah. Asalnya 4GB, 42GB. SSD ada, cuma RAM dia sebelum ni 4GB. Nak multitasking tak cun. Aku recommend lah bagi dekat siapa-siapa yang kat luar sana yang guna laptop ke PC kan. Especially pada PC, laptop lah. Laptop kalau banyak modal 6 bulan sekali. Kalau tak banyak modal setahun sekali lah. Tapi dia kat situ tengok pada korang punya guna kat macam mana. Kalau kat tempat yang korang guna tu, desk korang tu banyak habuk tu kan, kucing ke semua. Dia senang tarik habuk tu lah. Jadi tengok pada keadaan korang. Tapi bagi aku, pendapat aku setahun sekali. Tahun sekali buat cleaning. Okay, korang pernah dengar guys? Kalau korang ada isu yang sama, laptop slow kan, ada masalah motherboard ke, screen korang retak ke apa-apalah, nak hantar PC, nak hantar iMac, nak hantar MacBook pun boleh guys. Apa-apa, Roger, Online computer and phone. ciao. Bye.